Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, yang ni bukan cerita tentang politik Yang ni cerita tentang UTC. Hari ni aku nak buat mic-in untuk anak aku. Kita nak buat di UTC Shah Alam. Okey, UTC adalah inisiatif kerajaan Malaysia yang dimulakan di bawah pentadbiran Datuk Seri Najib Razak semasa beliau menjadi Perdana Menteri pada 2021. Matlamat asal UTC adalah untuk satukan pelbagai perkhidmatan kerajaan, JPN, JPJ, KWSP, LHDN, Immigration, PDRM dan lain-lain di satu lokasi. Belum ada mic lagi. Okey, yang ni habis. Sekarang ni kita tunggu kita punya angka giliran. Angka giliran pun tak banyak pun. Dia tak sampai 30 saat aku dah kena panggil lah. So untuk bagi aku punya IC, bagi aku punya anak punya sijil kelahiran. Lepas tu tunggu lah 30 minit. Lepas tu aku pergilah solat. Masuk dekat dia punya surau. Wah, cantik surau dia. Memang bersih. Memang bila keadaan macam ni, aku terlampau terharu betul lah dengan Datuk Seri Najib. Memang best lah dia. Syukur Alhamdulillah. Okay, jom kita pergi. Jangan lupa kita tutup lampu dulu semua. Tutup settle semua. Nanti bil elektrik tinggi nanti. Membazir negara. Jom. Kat sini ada macam-macam. Ada pos laju. Lepas tu ada kedai. Banyak kedai dia jual apa tu, untuk umrah. Nampak? Ni. Kedai ni pun cantik juga. Lepas tu dia ada tempat photostate. Dia ada kedai cenderia hati. Nampak, ni nak bagi kat student-student convocation ada kat sini. Ada toys, ada baju kurung. Kita boleh support peniaga-peniaga Melayu kita kat sini. Lepas tu dia ada kedai kat depan sana, ada kedai makan. Kedai ni cantik ni. Ni kedai untuk persiapan umrah dan haji. Nampak? Ya Allah ya Tuhanku, baiknya Datuk Seri Najib. Jom kita pergi kat depan tu. Ni aku cakap ni. Ni tempat makan. Sambil kita tunggu kita punya apa tu, my kit ke, my card ke, pasport ke, siap kita boleh makan. Jom kita turun bawah. Dah pukul 1.45 ni. Setengah jam ke siap. Nampak? Memang best kat sini. Bersantai. Macam ni yang kita nak. Relax. Tak ada macam stres je kan. Jom. Kalau korang terlepas nak makan kat atas, kat bawah pun ada tempat makan juga. Ada coffee shop. Ada kedai makan goreng-goreng. Dekat luar pun ada juga. Kat luar ada budak jual ayam gunting. Alamak, sedap. Jom kita masuk. Dah siap lah ni. Nampak 1.44. Memang awesome lah. Tak stres langsung. Pergi sini, hantar IC, hantar surat beranak, tunggu. Lepas tu ambil. Ni dia bagi receipt lagi satu. Kita kena tunggu dalam, ini aku tunggu dalam 1 minit je. Lepas tu nampak. Lepas tu bagi dia. Dah dapat. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih Datuk Seri Najib. I love you. Muah.